saya on letrozole, lepas tu inject HCOG tapi tak lekat pun normal ke? Ini dia soalan macam ni lah. Dah minum FT tapi tak hamil pun normal ke? Nak jawab macam mana? Normal ke tak? Dia jawapan dia sama je. Setiap ikhtiar kita, tak kisah apa juga, IUI, ada orang buat IVF banyak kali, masih tak ada rezeki kan. So setiap ni adalah ikhtiar. Perjalanan kita tak tahu bila rezeki mana yang membantu, usaha mana yang bantulah. So nak kata normal ke tak adalah bagi saya bukan jawapan normal lah. Dia macam ni. Anda kena faham nak proses ikhtiar hamil ni dia ada banyak cabaran. Okay? Masa nak bersama, teknik bersama, adakah stres. Kadang-kadang masa kita buat prosedur tu kita stres. Berdebar-debar. Lama esok doktor nak inject semua ni. Bila berdebar-debar, stres meningkat, kortisol meningkat, hormon seksual kita pun drop. So dalam masa sama sedikit sebanyak dia ganggu jugalah proses tu. Proses persenyawaan, penempelan kan walaupun doktor dah inject. Yang kedua adalah possible sperm yang frozen tu kadang-kadang dia kurang sikit pergerakan dia. Tu pun antara punca jugalah kenapa kadang-kadang prosedur ni tak menjadi. Yang ketiga, kadang-kadang dua-dua okey, telur matang, pecah. Tapi telur tu pula kurang kenyal. Jadi sukar untuk disenyawakan. Contohnya kurang kenyal dekat lapisan luar lah, zona polisirata telur kita dia ada lagi satu selaput. Macam telur ayam kalau kita rebus ada kulit dia kan, kulit dia kita pecahkan. Pecahkan, yang tu jadi corpus luteal. Untuk perempuan, corpus luteal tu akan tertinggal dalam kilang telur. Dia yang akan rembeskan progesteron untuk tebalkan dinding rahim dengan pembuluh darah yang banyak. Tapi bawah daripada kulit telur dia akan ada selaput putih sebelum isi telur putih ayam tu kan. So yang selaput putih tu kita panggil lapisan zona polisuda untuk wanita. Jadi lapisan selaput putih tu kadang-kadang kita terlepas pandang. Kena jaga kualiti tu. Terutama tak kisah apa juga ikhtiar hamil kita. Sebab semakin menginjak usia, lapisan tu lah kurang kenyal. Kalau siapa yang buat IVF, kadang-kadang anda boleh tengok bawah mikroskop. Susah sikit doktor tu nak inject masuk sperma tu, mensenyawakan telur ovum sebab lapisan luar tu dia dah kurang kenyal, kurang anjal. Disebabkan oleh pemakanan kita banyak manis, berkeradangan tinggi, terproses. Jadi setiap faktor ikhtiar kita, dia kena selari. Nutrisi tambahan kena seimbang, kena readykan dinding rahim supaya dia tebal kenyal, supaya senang nanti nak menempel. Telur kena kenyal juga dan yang kedua tak boleh stres. Faktor ikhtiar hamil ni ada banyak cara dia kena jaga.